Maka tuan-tuan, yang paling cepat nak keluar daripada rumah, pi ke tempat Dajjal menghimpunkan orang, tempat berhimpun dia tu, maka antara golongan yang paling cepat nak pi, tak dan panggil lagi, ialah orang perempuan. Nabi kata, sehinggakan kalian memujuk ibu kalian, ibu saudara kalian, isteri kalian, kalian memujuk anak-anak perempuan kalian, lalu kalian mengikat mereka di dalam rumah kalian. Pasal apa ikat? Pasal ada hak pujuk ni tak makan, dia pi juga. Kita pun tengok terlepas ada ibu kita, ini duduk dalam rumah lagi, tak boleh lah, lepas ni tak boleh pujuk dah. Mereka duduk tengok orang duduk keluar, duduk balik, duduk kayuh ni, siapa tak keluar ni, Dajjal nak pi dah. Hak duduk dalam rumah ni lagi ya, Dajjal nak pi dah, cepat, siapa tak pi, tak dapat lagi pi kah. Lepas datang mana? Depan Tesco. Oh, pakak nak ni. Kita kalau dalam rumah tu ada seorang lelaki beriman, dia duk pujuk ni, hak perempuan ni, dia pujuk mak dia, dia pujuk apa, pom keluar juga, tak kira bam keluar. Nabi kata, lalu kalian pun ikat hak lain, hak baki yang lain, supaya tak keluar api. Nabi sebut tuan, ikat.